Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya, dengan kami, saya dan Coach Rahim malam ni. Terima kasih. Tahniah diucapkan. Malam ni kita nak bincang isu yang panas jugalah malam ni kan. Sangat panas tentang apa kita punya topik, apa pertanyaan orang. Tentang apa masalah orang sekarang ni. Masalah suami isteri yang kita nak bincang malam ni. Masalahnya kenapa isteri tak dengar cakap suami. Tak patuh, tak taat. Tak taat. Tak hormat suami. Apa lagi? Isteri tak dengar cakap suami. Kenapa? Tak pedulikan. Tak pedulikan. Suami. Degil. Kenapa isteri degil? Dan pula kenapa suami pula tak setia? Kan? Kenapa suami tak setia? So, itu topik kita malam ni. Kita nak bagi tips bagaimana untuk menundukkan hati, bagaimana untuk menundukkan keegoan suami dan isteri ni sebenarnya kan. Tapi sebelum tu saya cadangkan anda tekan butang share dan berikan love untuk diri anda, sebab anda yang melihat ni pada saya adalah orang-orang yang committed untuk rumah tangga anda, committed untuk kebahagiaan rumah tangga anda. Tahniah diucapkan dan terima kasih kepada yang dah share. Tekan share dan tekan love. Terima kasih kepada yang dah share. Kita nak share apa sebab isteri tak taat dan apa sebab suami tak setia. Itulah masalah yang biasa ada kan. Terima kasih yang dah share. Terima kasih dah share. So abang, sebenarnya kita pun juga dulu melalui benda yang sama. Betul, kan? Betul. Saya dulu pun orang nampak kita sekarang ni macam sangat romantik, sangat deep connection. Tapi orang tak tahu kita dulu bukan macam ni kan. Betul. Saya dulu pun degil juga. Betul lah. Kan? Tak nak dengar cakap. Kan? Tapi apa yang merubah kita adalah kerana kita tahu tentang dua kunci. Apakah dua kunci itu abang? Kunci hati dan kunci fizikal. Kunci fizikal. Batin. Kunci batin. Kunci tubuh. Kan? So dua benda ni yang kita tahu yang akhirnya merubah hidup hubungan kami tremendously. Bila tahu kunci hati, bagaimana untuk kunci hati masing-masing. Macam mana nak ada deep connection. Kita isunya bukan nak menundukkan, sebenarnya kita nak ada connection. Betul. So, bila ada deep connection, kita akan lebih memahami, lebih tahu, lebih menyayangi, lebih ikhlas, serving, lebih rendah hati. Secara automatik dia akan rendah hati. Bukan kita nak tahu ilmu ni untuk menundukkan suami, bukan. Tapi sebenarnya kita nak tundukkan masing-masing. Suami pun tundukkan ego, kita pun tundukkan ego, sebab kita tahu cinta tu lebih membahagiakan. Ya, betul. Kan? Tapi apa sebab ego tu, apa sebab tak taat? Apa sebab tak setia adalah kerana tak tahu, tak kunci hati. Tak kunci hati tu. Sebab dalam hati tu ada keegoan. Ya. Sebenarnya kita ni, sepanjang saya belajar tentang hati ni, sebenarnya manusia ni, anda ataupun pasangan anda, kita sebenarnya asalnya kita adalah bayi yang fitrah. Bayi yang penuh dengan kasih sayang. Betul. Kan? Nah, sangat berkasih sayang. Sangat berkasih sayang. Tengok bila anda tengok bayi kan, anda penuh rasa kasih sayang. Tengok dia pun dah kita kasih sayang. Kita tengok dia pun dah tenang kan, bayi kan. Bayangkan, automatik kan. Tak ada rasa, bayi tu patuh je cakap. Betul. Kita tengok bayi tu sayang je kan. Betul. Sayang sangat dengan bayi kan. Sebenarnya dulu anda pun seorang bayi. Pasangan anda pun seorang bayi juga. Sama. Sama. Tapi lama kelamaan akhirnya fitrah kasih sayang tu hilang. Betul. Sebab tak jadi bayi dah. Sebab apa? Sebab dengan keegoan trauma. Keegoan tu dah lebih tinggi. Sebab ada trauma dari kecil, kesalahfahaman dan sebagainya. So sebenarnya orang ingat keegoan ni sekadar sombong, degil. Tak. Sebenarnya keegoan ni ada 3 yang menyebabkan ramai pasangan tersinggung. Bila ada 3 keegoan yang tersinggung, kecil hati, itu yang menyebabkan orang tak setia, suami tak setia, isteri tak taat. Adalah 3. So anda boleh catat siap-siap dan pastikan kita nak share malam ni apakah 3 keegoan tu. Yang ramai orang buat silap, pasti anda share video ni supaya orang lain pun boleh dapat manfaatnya dan tak buat kesilapan macam kita dulu. Betul. Bayangkan, tak buat kesilapan. Kita alhamdulillah 14 tahun dah kita berkahwin. Tapi sebenarnya kita melalui saat-saat yang sukar dulu kan. Kita pun hampir berpisah, gaduh hari-hari. Dah sampai 7-8 tahun kahwin tak happy kan. Saya lagilah
Tapi apa yang merubah perhubungan kami adalah bila kami belajar tentang keegoan masing-masing. Bila apa kita sebenarnya bila kita tahu. So bila kita tahu 3 keegoan ni, kita lebih faham dan lebih kita tahu macam mana nak tackle. So kita jaga pantang larang dia. Betul. Jaga pantang larang dia. Larang. Yes. So apakah 3 keegoan ni? Orang ingat keegoan ni sombong je, tak. Sebenarnya hati ni bila kasih sayang telah hilang, keegoan lebih tinggi. Apakah jenis-jenis keegoan supaya kita tahu apa yang kita tak kenal akan menguasai kita. Tapi apa yang kita kenal, apa yang kita sedari, ia akan membantu kita. Ia akan menjadi alat untuk kita lebih baik dalam hubungan kita. Okey, tak ada masa banyak ni bang sebab kita sekejap lagi nak ada kelas ni sebenarnya. Kita sekejap lagi pukul 9 kita nak lebih deep 2 jam kita nak berkongsi dalam kelas online, kita nak bincang pasal topik ni juga. Malam ni kita ada kelas Ihati Love Renewal. Tak boleh lama sangat. Kita nak go deep, lebih deep lah untuk malam ni punya kelas. Tapi kita nak share dulu. Okey. 3 keegoan. Okey, 3 keegoan. Yang pertama adalah ingin berkuasa. Keegoan ingin berkuasa. Ingin berkuasa. Contoh? Contohnya dia nak semua orang ikut cakap dia. Dia nak kontrol semuanya. Nak kontrol semua benda. Semua benda dia nak kontrol. Benda nak kontrol. So pantang larang dia adalah orang yang ada keegoan yang macam ni, nak berkuasa, dia nak kontrol. Pantang larang adalah bila pasangan dia sama adik isteri ataupun suami tidak ikut. Tak ikut, langgar dia punya aturan dia, tak ikut aturan dia kan. So itu yang menyebabkan ego dia tersentuh, tersinggung, itu yang menyebabkan dia tak taat. Itu yang menyebabkan dia tak setia. Itu yang pertama. Kedua, ingin disukai. Kemahuan untuk disukai. So pantang larang dia adalah bila pasangan tak peduli, tak menghargai dia, dan tak ambil berat, tak puji dia. Tak puji. Tak ucapkan terima kasih. Dia macam tu je. Kalau ada benda salah, kritik. Tapi benda baik, tak pernah terima kasih. So, keegoan nak disukai dia tercabar. Keegoan nak diterima tu tercabar. Sebab manusia ni, dari kecil, dia tak ada this kind of ego. Tapi long the way, cara dibesarkan, dia kurang kasih sayang, kurang penerimaan, menyebabkan dia senang sangat diterima oleh orang lain, terutama pasangan dia. Tapi pasangan dia suka kritik, tak pernah ucap terima kasih, tak pernah syukuri. Itu yang menyebabkan tersinggung, terganggu. Keegoan dia. Lepas tu pula tiba-tiba Cik Jah sebelah lebih menghargai. Kawan office lebih menghargai. Habis. Selamat Hari Raya. Kan? Itu yang menyebabkan tak setia. Okey, lepas tu ketiga bang. Okey, kita cepat ni. Yang ketiga. Ketiga apa tu? Keegoan yang ketiga. Keegoan yang ketiga apa? Keegoan yang ketiga adalah yang pertama keegoan nak berkuasa, nak kontrol. Dia nak kontrol. Kedua, keegoan nak diterima, nak disukai. Yang ketiga, keegoan untuk selamat. Untuk selamat. Dia rasa dia nak semua benda dia nak jaga. Semua benda kena hati-hati, segala benda nak kena hati-hati sangat. Hati-hati sangat, terlalu berhati-hati sangat kan. So, menyebabkan pantang larang pada orang yang ada keegoan macam ni. Pantang larang dia adalah apa? Tak ikut dia lah, tak hati-hati lah. Tak suka berahsia. Berahsia. Tak nak beritahu. Dia semua dia hati-hati, semua benda dia nak tahu, semua dia nak jaga. Lepas tu pantang larang dia adalah tak berterus terang dengan dia. Tak berterus terang. Lepas tu suka simpan. Suka sorok-sorok. Pantang larang. So bila ada pasangan yang dia melanggar dia punya pantang larang ni, menyebabkan dia tersinggung. Bila ego dia tersinggung, dia rasa tak selamat, dia rasa takut. Itu yang dia mula tak taat. Sebab dia nak selamatkan diri dia je. Dia rasa suami dia tak jaga kebajikan dia. Dia rasa suami dia tak ni kan. Okey, itu tak adalah 3 kunci hati yang kita dulu pun tak tahu. Tapi kita tahu, dan kita bagaimana kita nak sembuhkan balik keegoan. Macam nak turunkan ni. Itu yang kita nak share sekejap lagi dalam kelas kita. Ihati Love Renewal. Ihati Love Renewal untuk modul kedua. Sebenarnya ada 3 minggu kelas. So hari ni dah kelas yang kedua. So saya excited sangat nak share kan. Mungkin bagi tips sikit lah kat diorang ni kan. Pastikan anda share video ni supaya kita boleh kongsikan. Kita bagi tips sikit lah. Macam mana nak turunkan ego. Pasangan yang tak taat, pasangan yang tak setia. Apakah tips-tips dia bang? Tips dia first kali, hargai dia lah. Kena lebih. Sentiasa hargai dia. Kena selalu bercakap. Puji dia. Ucap terima kasih. Kan?
walaupun sekecil-kecil perkara pun sikit pun tetap puji dia. Contoh, hari ni selalu dia pemarah, hari ni dia tak marah. Puji, terima kasih hari ni sebab abang tak marah hari ni. Saya happy bila abang tak marah. Saya tenang. Macam tu kan contohnya kan. Ini bila suami marah itu dia highlight. Tapi bila suami tu tak marah, tak highlight pula. Gitu. Buat tak tahu je. Itu kesilapan kita juga dulu. Betul. Dan kesilapan ramai wanita sebenarnya di luar sana dan juga ramai suami di luar sana. Okay, itu tips yang pertama adalah perhatikan, hargai benda yang kecil-kecil. Ucapkan. Kan? Okay, sebab tu semalam saya dengar ada testimoni lah daripada sharing daripada peserta IHati Love Renewal dalam kelas 3 minggu kita yang semalam dibuat sesi yang pertama. Dia cakap apa bila kita guide dia semalam untuk buat latihan membuka hati, merendahkan ego. Semalam kita buat latihan dalam grup. So mereka terus buat sebab kita ada guidance dalam grup kan bang. Dalam 3 minggu kita guide kan. So bila kita step by step kita guide bagaimana untuk menurunkan ego, bagaimana untuk sebab kita tak boleh nak lawan kelukaan dengan kekerasan. Betul. Kita kena lawan kelukaan dengan kelembutan. So, apa yang terjadi yang saya suka sangat kan, pagi tadi saya baca sharing daripada isteri yang terluka. Bila dia mula mengucapkan syukur pada suami, start fokus kepada apa kebaikan suami yang dia tak perasan selama ni. Kita ada terapi lah kita buat kan, guidance malam. Tiba dia share. Kan, dia share, ramai yang sangat share. Lebih 200 lebih orang join kita semalam. Kan? So mereka share, ramai yang share kata rupanya itulah yang suami diinginkan. Ada suami, ada sampai berpeluk suami isteri. Selama ni tak tahu. Sampai menangis kan. Itu yang saya rasa benda ni nampak macam mudah tapi ini yang penting. Ada yang mesej dengan saya kadang-kadang tak sedar. Ada yang mesej dengan saya, dia kata, puan, rupanya suami saya nak sangat pujian dari saya, dia kata. Rupanya suami saya nak sangat, dia kata, saya hargai dia. Dia kata selama ni dia rasa macam apa yang dia buat semua tak kena. Dia sedih sebenarnya. Itu yang menyebabkan isteri suami dia suka WhatsApp dengan perempuan lain, kan. So itulah kan, itulah saya syukur sangat sebenarnya bila ramai orang join IHati Love Renewal 3 minggu kelas online kita guide. Itu yang saya suka. Betul. Melihat baru sesi pertama kita dah nampak dah perubahan-perubahan sebab kita dalam grup tu kita ada positif circle dalam grup tu kan. Okey, tu yang pertama, tips yang pertama turunkan ego adalah hargai pasangan anda. Hargai pasangan walaupun benda yang kecil-kecil. Okey, kedua, apa tips dia bang? Support impian dan hargailah. Support impian dia. Contohnya dia plan, dia ada benda yang nak buat. Contohnya nak buat bisnes, projek bisnes apa nak mulakan. So support lah. Support macam mana tu bang? Support bagi semangat dan bagi sepenuh perhatian. Bagi tahu dia it's okay bang, kita cuba. Doakan untuk dia. Jadi kan? Berjaya atau tak berjaya tetap bersama. Yakin kan. Betul. So itu yang menyebabkan keegoan dia untuk berkuasa tu, dia rasa dia in control. Betul. Dia rasa isteri dia support dia. Dia rasa isteri dia berada dalam dekat dengan dia. Shock macam tu kan. Itu yang menyebabkan suami tu setia. Betul. Kan? Itu yang menyebabkan isteri tu, kalau suami pun support dream isteri tu, itu yang menyebabkan isteri pun taat dengan suami, betul. Okey, dan yang ketiga, apakah tips untuk turunkan ego? Pasangan yang tak setia dan juga isteri yang tak taat ni bang. Yang ketiga. Sentiasa di sisi isteri atau pasangan, walaupun dia buat salah ke, dia sedih ke, dia gembira ke, tetap bersama. Tetap bela dia kalau ada tetap menjadi sahabat setia dia, bela dia. Jangan jadi orang yang pertama mengkondem dia. Jangan jadi orang pertama menyalahkan dia ataupun yang meninggalkan dia. So itu sebab apa? Sebab keegoan nak selamat ni akan tercalar bila anda tidak bersama dengan dia. Kerana bersama ni fizikal sama. Tapi dekat, tak ada deep connection. Tak ada connection. Biar je orang tu menangis. Dekat tapi jauh. Itu yang bini tu tak taat. Dia kata macam mana dalam sebenarnya subconscious mind isteri tu akan cakap, masa saya susah, bila saya sedih, awak tak jaga saya pun. Awak tak bersama dengan saya, awak tak kisah pun perasaan saya. Kenapa saya nak kena dengar cakap awak? Sebenarnya itu yang menyebabkan isteri tu rasa macam tak hormat pada suami. Sebab apa? Sebab suami pun selalu tak hormat perasaan isteri. Betul. Kan? Itu yang menyebabkan isteri tu jadi uruskan diri dia sendiri. Uruskan perasaan dia. Sedangkan dan apa yang terjadi itu bila kita tahu dulu kan bang kan. So sekarang bila kami belajar tentang bagaimana mengurus perasaan, emotion,
emosi yang difficult. Suami saya pun belajar teknik dia. That's why kita share dalam program 3 minggu ni lebih detail. Sebab kita nak share secara public ni susah juga. Sebab kita ada konten yang sangat 18XX sebenarnya. Konten dewasa. Konten dewasa dalam program 3 minggu ni. Sangat 18XX. Sebab apa? Sebab apa bang? Sebab topik utama yang kita nak bincang dalam kelas 3 minggu ni. Topik utamanya ialah kunci tubuh. Kunci tubuh. Ada rahsia di sebalik tubuh. Ada rahsia di sebalik tubuh. Sebab ada poin-poin dia. Ada poin dia. Sebenarnya kita pun dulu ada kesilapan juga. Bahawa kita melakukan kesilapan sebab sexual monogami. Kita ni monogami. Kita mengamalkan monogami. Monogami tu adalah satu isteri, satu suami. Tapi kita mengamalkan seksual yang tak sesuai untuk monogami. Betul. Sedangkan kalau seksual untuk satu isteri dengan satu suami lain sebenarnya. Dan sebenarnya ramai orang mengamalkan macam kita juga. Sebab tak tahu dan tak sedar. tak ada ilmu dan tak tahu. So sebab itu kita nak share, kita nak guide anda. Siapa yang nak join, masih sempat lagi nak join, anda boleh komen nombor WhatsApp anda di bawah. Nanti tim kita akan, anda boleh komen ELR, nombor WhatsApp di bawah. Dan tim saya boleh bantu anda untuk masuk. Masih belum terlambat untuk anda join sebab kita baru mula kelas pertama. Hari ini kelas kedua. Kita ada 3 minggu lagi kelas. Kita guide step by step. Ada group, boleh tanya macam mana nak go through the lifestyle, pertukaran lifestyle, sexual lifestyle ni. Kan? Tukar pattern. Bila kita tukar pattern, barulah hasil yang baru. Ni asyik gaduh je. Sebab apa? Dulu kita kenapa bang asyik gaduh je sebab apa bang? Ya, sebab tak tahu kunci hati, tak tahu kunci tubuh. Kita amalkan seksual yang tak sesuai untuk kita lah. Sebenarnya seksual yang kita amalkan dulu menyebabkan kita semakin jauh. Betul. Menyebabkan hormon cinta tu hilang. So bila kita tahu ilmu ni dan kita alhamdulillah dah 3 tahun kita amalkan, itu yang merubah kita. Dan seronok sangat sebab semalam bila kita dah share sikit-sikit modul pertama, walaupun modul pertama baru, tapi peserta dah mula amalkan. Ada yang message dengan saya, dia kata, "Puan, dahsyatnya Puan. Ni betul-betul 3 minit ke 3 jam ni," dia kata. 3 minit transform ke 3 jam. Apakah dia? Apakah dia apa tu bang? 3 minit ke 3 jam tu bang? Censored lah kan. So benda ni adalah konten dewasa, kita tak boleh nak share dekat public. So anda boleh komen ELR dan nombor WhatsApp anda. Dan nanti tim saya akan bantu anda. Okay. So ingat 3 kunci hati yang kita share tadi. Yang pertama adalah yang pertama 3 kunci hati. Ya, 3 kunci hati. Pertama adalah keegoan, hargai. Okey, kedua hargai pasangan anda, lepas tu support impiannya. Dan ketiga, lepas tu berada di sisinya dan bela dia. Itu 3 benda. Kalau anda jaga 3 benda ni dengan pasangan anda, jaga 3 ni, memang confirm dia akan setia dengan anda, dia akan sayang anda dan dia akan taat dengan anda. Dan yang paling penting adalah sexual lifestyle kena betul. Okay, so anda boleh komen di bawah ELR dan nombor WhatsApp anda. Dan ni program berbayar. Dia bukan program percuma. Sebab program ni memang sebenarnya kita bayar beratus-ratus ribu untuk dapat ilmu ni. Tapi anda tak perlu nak bayar sampai beribu-ribu. Anda hanya perlu bayar yuran komitmen selama 3 minggu. Bukan 3 hari, bukan 2 jam, tapi 3 minggu support dari kita. Dan apa yang best bang, bila diorang masuk kelas ni berbanding dengan kelas online, kita buat kelas online dalam grup. Apa bezanya kelas online dengan kelas biasa, pergi seminar-seminar biasa? Lebih jimat masa anda, jimat tenaga, dan kita hanya di rumah, kat rumah je. Kat rumah boleh tengok, boleh kan? Online. Kan? Sebab kebanyakan ni bila kita pergi program-program, dan confirm lah tak ada orang ajar macam yang kita ajar ni, tak ada orang share pun sebenarnya, sebab kita nak share. Kan? Bila kita pergi program kat seminar, habis program, lepas tu kita dah tak ada nak tengok, dah lupa. Kan? Tapi dalam grup ni kita ada rakaman. Ada video live kita rakam live dan anda boleh tengok selama setahun, ulang sampai jadi. Praktis, latihan step by step. Okay? Dia yang cakap macam mana nak join, anda boleh komen ELR dan tinggalkan nombor WhatsApp anda. Alright? Tinggalkan nombor WhatsApp di bawah. ELR dan nombor WhatsApp di bawah. Alright? So, kenapa mereka perlu join bang program 3 minggu ni walaupun berbayar? Kenapa mereka perlu join? Perlu join untuk sama-sama, terutama suami lah, untuk menundukkan isteri. Sebab untuk menundukkan isteri. Ya, betul. Bukan menundukkan untuk yang tidak baik kan, tapi untuk kebahagiaan, untuk kebaikan. Tapi sebenarnya kan ikut pengalaman saya lah sebenarnya, the moment saya merendahkan ego saya ketika saya
merendahkan ego saya, fokus kepada cinta yang ada dalam diri saya taat dengan abang, saya support dream abang. Saya rasa itulah kebahagiaan saya sebenarnya. Bila kita gaduh, lawan, lapi dengan api, sebenarnya kita tak bahagia pun. Suami tak bahagia, kita pun tak bahagia sebenarnya. Kan? So sebab itu kita dah banyak buat kesilapan dan kita nak kongsikan supaya anda tak buat kesilapan macam apa yang kita lalui, kan. So kalau kami dulu yang hampir bercerai pun boleh baik balik sampai sekarang, alhamdulillah kita dah berkongsi dengan lebih 60,000 orang secara offline dan online, program-program untuk kembali bercinta. Kami bersyukur sangat. Kalau kami boleh transformasi begini dan ramai orang yang melalui transformasi, anda pasti boleh. InsyaAllah boleh. Kan? Macam mana diorang nak daftar bang? Daftar, komen ELR dan nombor WhatsApp anda di bawah. Komen di bawah, nanti tim kita akan bantu anda lah. Okey. Okey. Siti kata dia dah join ni, shock join dia kata. Kan, baru modul pertama, malam ni adalah modul kedua kita. Alright. So itu saja. Terima kasih kepada anda yang dah share. Ingat 3 kunci hati ni. Terima kasih yang share. Saya doakan semoga anda mendapat kebahagiaan suami isteri. Tapi kebahagiaan itu bukanlah benda yang tiba-tiba muncul, tak. Kebahagiaan itu perlulah dibina. Dibina dengan ilmu. Dilatih. Kerana ada ilmu dan latihan yang berterusan. Betul. Okey, terima kasih. Sayang anda semua. Assalamualaikum.